Ini ialah isu yang owner kereta kat luar sana pun perlu tahu. Isu dia ialah masalah daripada alternator lah. Banyak owner yang kat luar sana, diorang tak tahu kereta diorang ni ada charging ke tak ada charging. Bila dah breakdown, baru diorang tahu. Masalah tu datang daripada alternator yang tak charging. Bila kita tahu kereta kita ni tak ada charging bateri, kita boleh buat penukaran awal lah dia punya alternator. Sebab kalau contoh kalau tak ada charging, dia akan menyebabkan bateri rosak. Bila bateri rosak, dua kali kos lah kita kena repair. Kita kena tukar dia punya alternator. Yang kedua, kita kena tukar dia punya bateri sekiranya bateri dia sudah tak boleh pakai. Macam mana kita nak tengok bateri tu ada charging ke tak ada charging? Ini ialah multimeter lah. Multimeter ni untuk kita tengok voltage. Voltage dia dalam keadaan kereta tak start. Okay. Kita tengok charging dia 13 lebih. Sepatutnya normal dia 13 ke atas, 14 ke atas lah. Tapi kalau contoh dia below daripada tu, maksudnya kita punya charging sistem bermasalah lah. Cepatlah pergi ke workshop berdekatan ataupun bolehlah datang ke Motoren Benz untuk selesaikan masalah yang korang hadapi.